Guys, so hari ni adalah day 2. So hari ni day 2 kita mulakan pagi kita dengan breakfast di pagi hari. Mulakan dengan bismillah. Bismillah, okey. Kita mulakan dengan bismillah. So hari ni kita akan ada apa pun? Ada meet conference dengan Apa brand? RSIT dengan Star Mati. Okey, jadi kita tengok kita makan-makan dulu. So tempat yang sama, dewan yang sama, jenama yang berlainan. Oh, dah ramai orang lah. Oh, dah siap susun lah. Baik. So, kita tengoklah apa yang ada. Sekejap lagi, tunggu dia terangkan dulu. Oh, ni Tai Chi ke? Oh, ini Tai Chi So, kita tunggu dia susun dulu. Baru kita review. Dengan gila ha. Oi, ni yang cantik. Ada padding Yang ni yang mana? Angkat sikit. Padding dia. Ni jaket macam style apa tu? Oh, macam touring ada kan? Oh, relax. Rasut tu lawa. Kasih tunjuk sikit. Warna dia macam warna sneakers tu. Okay, ni gang, ni model RSS 014. Dia baru pakai ni kan. Waterproof Dia kena ambil. Ini waterproof. Dia dah Tapi upgrade dia lah. gunakan bawah sistem yang lagi cun lah. Dia ada bawah sistem tali ni, bawah sistem dengan tali ni. Bukan lagi kemas lah. Ni ada level dia. Ada level. Tapi dia buat cutting macam Nike lah. Macam Nike sikit ni. Nike pun ada, New Balance pun ada. Dia campur lah. Ni dia Kasi tapak biru pahal ni. Cetakro. Ini dia air true. Oh, true. Ini dia bukan waterproof lah. Okay. Ni sekali lalu je kan. Kalau nak tengok, tunggu dia review lah ada satu tu. Ni yang lama punya pun ada lagi. Wih, gempak lah. Gelap pun ada. Latest one. Geram guys, geram. Korang tengok tahun depan Tai Chi mendunia, menggegar dunia Tai Chi boleh menggegar dunia. Boleh bergegar dunia. Jadi guys, kepada gagal touring, korang nantikan ada kasut baru untuk korang. Gagal touring dia kasut lightweight. Okay. Ringan gila. Compare dengan dia punya bag ni, berat ni aja. Oi, harga apa lebih kurang? Harga ni berapa keras lah. Standby lah. Ada tapak dia macam ni. Ui, tapak dia. Tapak Ni dia memang anti-slip grip lah. Ini kalau nak main off-road pun ngam. Oi, smart lah. Ni smart. Ni jaket baru Tai Chi Engine quick dry, cepat kering. Yang ni kalau pergi hopis pagi-pagi macam tak nampak macam jaket sangat. Upgrade sikit guys. Wah, ni nampak sikit. Ini bawa pergi kerja pun cantik ni, kita nak ambil banyak aku rasa. Harga dia apa? Lebih kurang harga. Lebih kurang. Ya tak? 700 lebih. Kau standby duit quick dry. Ni kalau musim hujan pun jadi ni. Dia cepat kering. Tak nampak macam jaket sangat geng. Padding pun padding lembut. Oi, guys, ni colour baru. So, kalau order ni, siapa masuk order kat komen, depan dapat. Dia ada banyak colour kan sebenarnya kan? Nak tahu komen lah, tak sedap lah tunjuk kan. Nak komen, korang prefer colour yang mana? So nanti kita order ikut colour yang korang komen yang mana yang banyak tu, kita order kuantiti tu banyak sikit. Di belakang dia pun ada zip untuk bagi angin masuk. Dah boleh terbang ni, kalau buka ni terbang tu. Okay guys, ni dah dapat dah sertifikat. Ni patut dekat ni. Reprint balik So kita ada trust dealer set Tai Chi. So kalau beli Tai Chi jangan ragu-ragu lah. Kita hanya menjual original dia. Beli tanpa was-was, dia mau pergi. Ini inner ada padding cerita sikit. Okay guys, ini inner daripada Tai Chi. Selalu yang tak nak pakai, yang tak suka pakai jaket tapi nak ada protection, korang boleh pakai inner ni dekat dalam. Dan korang boleh pakai lah korang punya microfiber t-shirt ke macam ni kan, macam abang ni pakai. Baik bang. Pakai ni kat dalam, pakai ni dekat luar. Oh, combine dia. Macam pakai jaket. Dia nipis kan? Kalau material dia kat sini memang masuk angin lah cerita dia. Memang full mesh. Tengok, dia see through. Ni ada padding. siapa yang tak nak nampak beria-beria pakai jaket tu kan? So siapa yang tak nak nampak macam rider sangat, tapi pakai nak ni. still ada protection. So ini Jawapan dia. Style vest. Oh, ni kalau polis-polis ngam ni.
Ni style vest. Dada belakang lah. Tadi ada bahu siku kan. Tapi dia punya back protection dia memang yang high level lah. Yang flagship lah. Yang paling high level. Dia honeycomb, tu dia keras. Walaupun dia soft, dia rubber, dia hard rubber, tapi memang safety dia memang tip-top lah. Okay geng, ni antara dealer-dealer Tai Chi banyak nama-nama kat Penang. Korang boleh cari kat sini, Perak, Klang Valley. Kita kat mana? Kita kat Klang Valley lah, nombor 14 tu. Banyak ni antara yang membawa Tai Chi original lah. Bukan Tai Chi Shopee punya ni original punya. Ni ultra dealer lah. Kalau senang beli dengan kita je lah. Mana? Nak sign ke? Oh, kita ada upacara sign. Kita nombor 14, ambil 14. Syah, aku nak sign kat ni. Bila dah sign ni, kira macam game Malaysia. Susah lah barang jadi. Ini kalau korang pakai untuk pergi kerja, nak pergi lepak-lepak mamak ke, naik genting Awana, Mantap. KL Studio Karaoke. Rahan. Tengok macam ni. Tengok sampel saya dah pakai. Korang standby duit ke? Tahun depan masuk. Korang standby duit banyak-banyak. Tahun depan sempur kedai. Aduh, ada muka kau Syuk. T-crop lah, sensor. Japan kan sensor lah. Between M and L. No, mean the between. For example, BM Apa kau je? in size, but wide feet only. But this one, better fit. Ui, dia pegang-pegang. Same as Is it B for big? B for big. Like big at waist, big at Broad. okay, lebar. Pak Su lewat tu. Broad, Pak Su kata broad. So dia tengah cerita nanti kalau dia dah tahu pajak tu, kita akan beritahu kat semua. Ini brand Style Martin pula kita ni lah dia tengah nak launching ni macam ni banyak lebih kepada klasik ataupun urban punya style lah. Nampak macam casual punya style. Ini semua waterproof lah. Style Martin brand Itali. Ini pernah masuk lah. Ini pun pernah masuk. Tapi harga Style Martin ni saya beritahu awal dia agak keras sikit lah. Yang ni pun ada. Yang ni macam lebih kepada touring boot. High cut punya. Radian D3O. Banyak lah kalau Style Martin ni. Yang ni leather lah. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan riding boot yang terbaik daripada Moto Gear, datang tahun depan. Tahun depan insyaAllah Moto Gear akan mendunia. Okay, ni kita dah nak habis lah, apa nama tu, event ni. Ni kita nak bergambar-gambar dengan dealer ni dekat depan ni. Ni daripada Jepun. Kita nak bersurai ni. Lepas tu balik lah. Okay geng, dah habis lah. Kita dah habis lah meeting-meeting semua. So kita akan main dekat mainan arcade ni. Okay. Dah settle lah. Day 2 last. Korang standby lah barang-barang Komine, barang-barang Tai Chi kan. Kita punya meet conference dengan dealer. So harap korang enjoy tengok video. Untuk day 1 dengan day 2. Dan pastikan next year korang standby. Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan. Okay, bye.